كبر يا يهود جيش محمد سوف يعود. Silakan. Takbir. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Terima kasih pengerusi majlis kita yang saya hormati dan saya kasihi, yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, seluruh barisan para menteri yang saya kasihi, kekanda saya di dalam perjuangan Datuk Dr. Sania Arabi, yang saya kasihi seluruh delegasi Sumut Nusantara yang telah membelah samudera berada bersama-sama dengan kita dengan selamat pada hari ini, alhamdulillah. Sahabat-sahabat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian, dan pastinya walau telah kita berjaya menggerakkan bersama-sama 45 buah bahtera menuju ke bumi Gaza, bahtera yang paling penting yang membolehkan saya berada di sini dengan selamat dan baik bersama-sama dengan kalian, bahtera rumah tangga yang menjaga anak-anak ini, yang menjaga mereka ini, isteri saya Rim Al-Minawi, dan juganya pastinya ayah anda Profesor Kamuruzaman Yusof, dan juga bonda yang telah membesarkan kami dan alhamdulillah menghidupkan umat keseluruhannya, saya dan Adinda Musa Nuwairi. Mana Musa? Diri sikit. Alhamdulillah. 3 Disember 2024, seorang sahabat berhubung dengan saya, rakan dunia kemanusiaan dari luar negara, memberikan kepada saya satu kertas kerja yang saya rasa tidak mungkin berjaya. Sebuah projek yang diusulkan setelah usaha kita menggerakkan bantuan melalui darat kurang memberikan kesan. Satu projek yang diutarakan setelah kita cuba melaksanakan projek-projek airdrop melalui udara, banyak memakan korban. Akhirnya dicadangkan kepada kita untuk menggerakkan bahtera-bahtera kapal-kapal ini dengan gabungan negara-negara membelah lautan, melepasi sekatan dan sampai ke bumi Gaza untuk memastikan bantuan dapat sampai ke sana dan kita dapat memecahkan kepungan, seterusnya membuka koridor kemanusiaan. Ketika itu saya sebutkan kepada rakan ini, mustahil projek ini boleh berjaya. Masalah anak Gaza ni, kita suruh dia datang bagi semangat, dia dah boring dah. Bangun, nampak semangat sikit, malu ke orang. Anak Gaza pending perangai dia. Dia ikut dia je. Sebab itulah Israel tak boleh kalahkan Palestin sehingga saat ini. Sebab orang Gaza kepala dia ketegak ni, kerah. Saya sebutkan kepada dia macam mana kita nak gerakkan kapal-kapal ini. Boleh ke berjaya? Dia kata kalau kalian berada bersama-sama dengan kita, insya-Allah kita boleh berjaya. Kita bincangkan permulaan dan pergerakan macam mana kita nak lakukan. Bila mana berlaku Global March to Gaza, negara-negara Maghrib Arab, Libya, Tunisia, Mesir bergerak untuk memecahkan sekatan melalui jalan darat, ditahan dan tidak berjaya sampai ke bumi Gaza. Maka ketika itu saya diyakinkan bahawa tidak ada jalan melalui nak sampai ke bumi Gaza melainkan melalui jalan lautan. Kita letakkan dana yang pertama yang menggerakkan Global Sumut Flotilla keseluruhannya, $1 juta yang membolehkan projek ini mula mengambil dan mengorak langkahnya yang pertama. Digerakkan sedikit demi sedikit, dilakukan perbincangan.
Balik ke. Kalau perempuan tak apa. Dengar cakap kesayangan ayah. Dengar cakap kan? Kita sebutkan kepada kawan-kawan kita, ambil duit ini, mulakan. Dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita mulakan pergerakan sebagai Sumut Nusantara ketika itu. Bermula bulan Julai, bersama-sama dengan rakan-rakan, kita ke Thailand, kita ke Indonesia, kita ke Maldives. Kita menghantar wakil kita ke Sri Lanka, ke Brunei, ke Nepal, ke Bangladesh, ke Pakistan. Dan semuanya bersatu hati mengatakan kami nak berpayung di bawah Sumut Nusantara, memecahkan silence dan memecahkan siege yang sedang berlaku ke atas Gaza. Alhamdulillah kita diangkat Sumut Nusantara sebagai badan keempat di dalam Global Sumut Flotilla. Kita diberi ruang sebagai steering committee, satu daripada 12 orang yang menggerakkan seluruh kepimpinan Global Sumut Flotilla di dunia. Berbincang setiap hari bersama-sama dengan Tiago, Yasmin, Greta dan nama-nama lain yang kalian kenali. Mencaturkan setiap pergerakan yang hendak berlaku. Sehinggalah pada 31 Ogos 2025, kapal-kapal yang pertama mula digerakkan dari bumi Barcelona, Spain. Dan yang selebihnya adalah sejarah yang kalian baca dan lihat di media sosial. Dari Spain kita terbang ke Itali, kita terbang ke Greece, kita terbang ke Tunisia. Melihat setiap pergerakan yang berlaku, memastikan percaturan berjaya. Dan alhamdulillah, dengan sokongan kalian kita berjaya melaksanakan ini semua. Kapal-kapal ini dilepaskan. Kami yang berada di belakang bergerak asalnya dengan kapal Nusantara. Kemudian mendapatkan kapal yang lebih besar untuk boleh bergerak dengan lebih laju. Jong Melayu. Berada bersama-sama dengan rakan sebagai observer boat, boat pemerhati yang mempunyai tugas yang sangat besar. Dan tugas ini diamanahkan kepada kita kerana apa? Kerana sepanjang perjalanan begitu banyak cabaran dan ujian yang kita lalui, tetapi setiap kali Global Sumut Flotilla berdepan dengan masalah, yang mereka cari adalah kita Sumut Nusantara. Bila mana kapal-kapal kita dibom dengan drone di bumi Tunisia, pergerakan menjadi cacamarba. Lalu dicari Sumut Nusantara, uruskan logistik mereka, makanan mereka, pergerakan mereka, hotel-hotel mereka. Kita menjadi suara yang menenangkan 500 peserta yang lain. Jangan patah hati, kita terus maju ke hadapan dan jangan melihat ke belakang lagi. Ketika mana berlaku politiking dalaman, pergaduhan di antara negara-negara, merebut kerusi dan sebagainya, mereka mencari Sumut Nusantara. Kita sebutkan kepada mereka, jangan bimbang. Kami akan menyelesaikan masalah ini dengan cara kami, cara Malaysia. Mereka tanya, bagaimana cara Malaysia? Kita sebut kepada mereka, di dalam bahasa kami, orang-orang Malaysia ini, ada satu istilah, pulling the hair from the tepung. Bagai menarik rambut dari tepung. We will solve the issue without disappointing anyone. Kami akan selesaikan isu ini tanpa ada yang kecil hati. Lalu mereka kata, kamu boleh lakukan. Kita tidak menjawab, tetapi kita buktikan dengan tindakan. Ketika mana mereka tertanya-tanya, kita pernah lakukan ini, tetapi kita tidak pernah ada penetapan di mana yellow zone, di mana red zone. Berapa lama lagi mereka nak sampai ke sana? Tiba-tiba anak Melayu kita dari MAPIM, dari Sumut Nusantara Command Center, Datuk Sania Arabi dan juga Dr. Hafiz, muncul dengan MAPIM Sumut Nusantara Tracker yang menjadi rujukan seluruh dunia. Lebih ramai yang memerhatikan apa yang berlaku kepada kapal-kapal kita melalui tracker yang dibuat oleh anak Melayu kita berbanding dengan tracker utama yang digunakan oleh kumpulan forensik architecture di dalam Global Sumut Flotilla. Kerana itu, tanggungjawab diberi kepada kita sebagai observer boat
memerhatikan daripada belakang, rakan-rakan steering committee members yang lain berada di atas kapal. Kita tahu 2-3 hari mereka akan hilang dari radar. Maka kita memantau bersama-sama dengan mereka. Dimaklumkan dan dengan pantauan yang kita laksanakan, kapal ini sedang bergerak ke hadapan. Kita nak suruh berhenti sekejap ke, tunggu yang lain, ataupun mereka teruskan. Kapal ini sedang bergerak ke hadapan, tetapi ada rantai di dalam air yang kelihatan. Tidak boleh lagi mereka bergerak ke hadapan. Apa yang perlu kita lakukan, kita sebutkan kepada mereka dan kita putuskan tunggu sehingga pagi supaya kita boleh nampak apa yang bahaya yang ada di hadapan, baru kita gerakkan. Kita yang berada bersama-sama dengan steering committee members yang lain yang tidak berada di atas kapal-kapal sudah mencatur. Kapal ini adalah kapal ketua, kapal Alma. Setelah kapal ini diambil, kapal seterusnya yang akan mengetuai Sirius, Yulara. Semua ini dirancang dengan begitu teliti dan alhamdulillah kita diberi ruang untuk merancang bersama-sama mereka. Sebab itu kita tidak hairan pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, belum sempat kita balik ke Malaysia sudah dihubungi oleh rakan-rakan yang lain. 45 buah negara dan khususnya 16 buah negara yang mengeluarkan kenyataan menyokong Global Sumut Flotilla berhubung dengan kita, memohon supaya kita menggerakkan inisiatif yang seterusnya. Mereka percaya dengan Sumut Nusantara. Mereka memohon izin bertemu dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Mereka diminta ruang. Let's all do it the Malaysian and the Nusantara way. Maka kita sebutkan kepada mereka, kalau yang ada di hadapan kami, rakyat Malaysia yang seperti ini, yang sanggup mengorbankan masa rehat mereka, harta mereka, tenaga mereka, kekuatan mereka, suara mereka, maka kami bersedia untuk mengambil cabaran ini dan biar kami yang memimpin untuk pergerakan yang akan datang. Sebab itu kita yakin dan kita percaya insya-Allah kalau firasat Syekh Ahmad Yassin 2027 Palestin dibebaskan. Amin. Dan sebelum ini kita berfikir dan membaca situasi, melihat sejarah boleh ke dibebaskan dalam masa yang begitu dekat. Rupa-rupanya kita ada di sini bukan untuk membaca sejarah, tetapi kita berada di sini untuk menulis dan mencetak sejarah itu dengan tangan kita masing-masing. Palestin tidak akan bebas 2027 kalau tidak ada kita. Palestin tidak akan bebas dalam masa yang terdekat sekiranya kita kata kita letih dan kita penat. Palestin tidak akan dibebaskan dalam usia kita sekiranya bukan kita yang menggerakkannya. Maka bangkitlah rakyat Malaysia. Kita bangun bersama-sama. Kita cipta sejarah yang baru dan kita bebaskan bumi Palestin bersama-sama insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.